Okey, pembelajaran seterusnya adalah berkaitan konsep, falsafah dan akhlak dalam penyelidikan Islam. Sebelum kita pergi lebih lanjut, lebih baik untuk kita mengetahui tentang sesuatu perkara yang mendorong untuk kita nak pergi kepada tajuk yang kita nak bincangkan. Pertama adalah tentang ilmu. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu? Ilmu adalah perbuatan untuk mengetahui sesuatu perkara dengan sebenarnya. Di dalam ilmu ada epistemologi. Apa maksud epistemologi? Epistemologi adalah kepelbagaian pengetahuan tentang perkara yang sama untuk membuktikan bahawa ilmu yang kita dah capai itu lebih sahih dan lebih meyakinkan. Umpamanya kita kata bahawa ilmu tentang pen adalah sebagai alat menulis, tetapi ilmu epistemologi tentang pen adalah kepelbagaian pandangan tentang pen itu sendiri. Ada yang mengeluarkan pandangan bahawa pen adalah untuk menulis, dan ada juga yang mengeluarkan pandangan bahawa pen bukan sekadar untuk menulis, bahkan dia berfungsi lebih daripada itu, sehingga sampai satu peringkat boleh menaikkan seseorang pemimpin dan menjatuhkan seseorang pemimpin. So itu beza tentang ilmu dan epistemologi tentang pen, atau beza antara ilmu dan epistemologi. Ilmu adalah perbuatan kita untuk mengetahui sesuatu perkara. Epistemologi adalah kepelbagaian pandangan tentang perkara yang cuba untuk kita ketahui. Yang ketiga, ilmu dan pengetahuan itu datang daripada impression dan idea. Apa maksud impression? Impression adalah pengetahuan yang datang daripada kepelbagaian sumber yang masuk dalam kita punya kepala, otak. Dan kemudian daripada apa yang ada dalam kepala itu, dia merangsang kita untuk melahirkan, menzahirkan, mengeluarkan idea-idea atau tindak balas yang berbentuk idea, image dan persepsi. So kedua-duanya, antara ilmu, epistemologi satu perkara, dan impression dan idea adalah satu perkara, dan dua komponen itu mempunyai kaitan yang rapat antara satu sama lain yang menyumbang kepada pemilikan ilmu pada setiap manusia. Justru semua benda yang kita baca tadi, ilmu, epistemologi yang menjadi sumber ilmu kepada epistemologi, yakni impression dan idea, kalau kita memiliki benda itu semua, sesungguhnya manusia akan mampu meningkatkan martabat mereka serta memberi input yang berkesan kepada membina kekuatan pada jiwa. Dan kekuatan inilah yang akan mematahkan keinginan hawa nafsu dan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ilmu bukan sahaja menduduki hierarki terpenting dalam pembangunan manusia dan pembinaan masyarakat secara keseluruhan, bahkan menjadi medium utama untuk menggerak manusia melaksanakan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan oleh kerana itu, dan untuk mencapai tujuan pemilikan ilmu itu, maka setiap ilmu yang dimiliki itu wajib dimulakan dengan pemerhatian dan penyelidikan yang mendalam dan terperinci, supaya ilmu yang diperoleh itu memiliki sumber-sumber yang jelas. Dengan arti kata lain, apa yang kita sebut sebagai ilmu, apa yang kita sebut sebagai epistemologi, apa yang kita sebut sebagai impression, apa yang kita sebut sebagai idea, keempat elemen itu kita takkan beroleh secara semula jadi, melainkan melalui penyelidikan. Kerana apa? Kerana ilmu yang diperoleh secara semula jadi, kita tak tahu tentang kesahihan, keyakinan dan ketulinan dia. Dan untuk mendapatkan ilmu yang yakin, sahih dan tulen, maka tidak boleh tidak, proses yang perlu kita lalui adalah melalui penyelidikan. Okey? Faham? Okey. Keempat slide tadi kita telah jelaskan tentang kenapa kita perlu menyelidik, apa kepentingan penyelidikan, dan slide seterusnya akan cerita pula tentang apa hubungan di antara Islam dengan penyelidikan. Secara umum, semua orang mengetahui bahawa Islam dan penyelidikan bukanlah suatu perkara yang baru. Galakan, saranan dan kepentingan yang telah disebut berulang kali dalam Al-Quranul Karim. Dalam slide ini saya ceritakan tentang beberapa contoh yang menunjukkan bahawa kepentingan penyelidikan kepada umat Islam. Selain daripada ini, kita boleh tengok sendiri satu contoh. Misalnya kita ambil satu surah pendek, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Lihat kepada makna ayat ini satu persatu.
bagaimana untuk kita mendalami, menyelami maksud ayat ini, apa yang dikehendaki oleh ayat ini secara tersurat dan tersirat, bagi kita memahami maksud apakah sebenarnya yang Allah kehendaki daripada penurunan ayat ini. Sudah tentulah dia memerlukan kepada metod-metod penyelidikan yang khusus, dan disiplin yang tertentu untuk kita menerokai dengan lebih mendalam apa yang boleh dimanfaatkan oleh manusia pada kehidupan semasa dan kehidupan pada masa akan datang. Dan ayat-ayat seperti inilah yang banyak dinyatakan dalam Al-Quran, dan ini membuktikan bahawa penyelidikan adalah suatu yang sangat dituntut dalam Islam. Ia bertindak sebagai tanda aras kepada orang-orang Islam. Ia membentuk panduan untuk kesinambungan kita hidup di dunia dan akhirat. Dan melalui penyelidikan, huraian dan justifikasi kita semakin jelas. Maknanya kita boleh menentu dan merancang hidup kita, apa yang akan kita usahakan supaya apa yang sepatutnya berlaku dan apa yang tidak sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita. So hala tuju dapat dibentuk selaras dengan fitrah kita dan tujuan kejadian manusia di muka bumi ini. So satu peringkat kita dah nampak bahawa kesimpulan daripada apa yang kita nak cerita pada slide ini adalah penyelidikan bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang asing. Lihat seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan epistemologi penyelidikan? Stop. Faham? Okey, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu epistemologi penyelidikan. Ilmu tentang penyelidikan. Pelbagai pandangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan penyelidikan. So, kita dah tengok pada slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat tentang kenapa kita perlu penyelidikan. Dan kita pada slide seterusnya kita dah tengok tentang apa hubungan di antara penyelidikan dan Islam. So, kita tengok kat sini apakah yang dimaksudkan dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah satu usaha penelitian yang terancang, menggunakan metodologi yang sesuai, yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ia memerlukan kepakaran bagi menyelidik sesuatu yang baru, bertujuan untuk kita nak buat teori atau kesimpulan atau perancangan atau ramalan. Saya ulang lagi sekali. Penyelidikan adalah satu usaha penelitian yang terancang, yang tak boleh dibuat sesuka hati, melainkan melalui kita belajar bagaimana untuk menjadikan kita sebagai seorang yang pakar. Tujuannya adalah supaya kita boleh membentuk apa yang patut dibuat dan apa yang tak patut dibuat sebagai perancangan untuk kita dan manusia secara umumnya pada masa akan datang. Dari perspektif Islam, ilmu tentang kaedah penyelidikan adalah satu konsep yang baru dibentuk sebagai disiplin ilmu. Kita dah cakap tadi bahawa dalam Islam, penyelidikan bukanlah sesuatu yang baru, tetapi nama penyelidikan kajian Islam itu baru dibentuk. Kita lihat kepada apa yang berlaku pada sejarah penulisan Quran misalnya, sejarah penulisan hadis. Setiap ulama-ulama yang menulis, yang menyusun Al-Quran, yang menyusun ilmu hadis dari semua aspek, dia memiliki metod-metod yang tersendiri, memiliki kaedah-kaedah yang tersendiri. Kenapa ada kaedah-kaedah tersebut? Kaedah-kaedah tersebut adalah supaya ilmu yang cuba dia kumpul, ilmu yang cuba dia susun, ilmu yang cuba dia tulis, dan dia akan disampaikan dalam keadaan yang meyakinkan kepada orang-orang yang generasi seterusnya. So, bayangkan ulama-ulama dulu tulis hadis tanpa ada peraturan, tanpa ada satu kaedah, tanpa ada satu metod. Sudah tentulah ilmu-ilmu yang ditulis itu tidak akan dibaca kerana boleh diragui. Lihat saja sejarah pengumpulan hadis yang dibuat oleh Imam Bukhari misalnya. Ada disiplin-disiplin yang tertentu yang ceritanya macam-macam tentang betapa ketatnya Imam Bukhari nak menerima atau menolak sesuatu hadis. Kenapa berlaku sedemikian adalah kerana jika penyelidikan tidak berlaku, jika sesuatu metod tidak ditentukan, maka ilmu yang cuba disampaikan
boleh dirakui dari sudut kesahihannya. Apatah lagi ilmu yang dia nak sampaikan oleh Imam Bukhari itu adalah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka ilmu yang disampaikan itu mempunyai disiplin yang sangat-sangat ketat. Kerana apa? Kerana implikasinya sangat berat. So pentingnya kaedah penyelidikan, pentingnya metod penyelidikan sudah memang ada dalam senario ulama-ulama atau dunia Islam. So dari sudut pelaksanaan ni benda tu dah ada, tetapi dari sudut konsep dia baru saja dibentuk sebagai sebuah satu nama ilmu. Sama juga dengan ilmu tauhid, ilmu usul fiqh, ilmu apa-apa, berkaitan ilmu tasawuf dan sebagainya. Ilmu pelaksanaan tentang ilmu tasawuf misalnya sudah ada di zaman Rasulullah, sudah ada di zaman sahabat, sudah ada di zaman tabi'in. Tapi pada ketika itu tidak lagi dinamakan sebagai satu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, term itu dibentuk kemudian setelah ilmu itu disusun secara berstruktur. Maka apa yang dikatakan, apa yang nak disebut dalam slide ini adalah dari perspektif Islam, kaedah penyelidikan pengajian Islam adalah satu konsep yang baru dibentuk, distruktur sebagai satu disiplin ilmu. Ia merangkumi penyelidikan dalam pelbagai bidang dan pelbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Skop kajiannya luas dan meliputi pelbagai zaman. Justru kita dah tahu tentang apa dia penyelidikan dalam pengajian Islam, kita dah tahu tentang kenapa, apa penting dia. So kita tengok daripada mana penyelidikan pengajian Islam ni datang, macam mana kita menyusun struktur kaedah penyelidikan pengajian Islam. So perkara yang perlu kita ingat bahawa dalam penyelidikan kita bukan bersendiri. Sebelum kita melakukan penyelidikan, sebelum pengajian Islam melakukan penyelidikan, semua manusia telah melakukan penyelidikan. Maka oleh kerana itu, penyelidikan bukanlah suatu disiplin eksklusif yang kita ada, tetapi dia satu disiplin mencari kebenaran oleh semua orang yang cuba nak mencari kebenaran. Bezanya adalah, kita akan ceritakan dalam slide seterusnya, tapi secara umum tidak ada banyak berbeza antara penyelidikan dalam bidang pengajian Islam dengan penyelidikan dalam bidang sains sosial yang lain. Ini kena ingat. Apa maksud penyelidikan? Secara umum dia bermaksud satu proses mencari jawapan kepada sesuatu persoalan sebagai satu penyelesaian yang tepat dan benar kepada sesuatu masalah, tetapi bukanlah sesuatu yang sifatnya muktamad. Apa maksudnya? Kita ada masalah, kita cari kaedah jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kita jumpa setelah penyelidikan kita lakukan, kita dah jumpa bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan mungkin hari ini kaedah penyelesaian itu betul, tetapi pada masa akan datang kaedah penyelesaian itu mungkin mungkin salah atau mungkin tidak lagi sesuai. Misalnya, contohnya kita mengkaji tentang, kita melihat dadah sebagai satu masalah misalnya. Kemudian kita membentuk satu kaedah penyelidikan bagaimana nak menyelesaikan masalah dadah daripada kalangan orang muda. Dan kita berjumpa bahawa dadah, untuk menyelesaikan masalah dadah adalah kita merawatnya berperingkat-peringkat, merawatnya berperingkat-peringkat, termasuk mengadakan satu jatuhan kuasa yang berbentuk agensi dadah kebangsaan dan cuba merawatnya secara psikologi misalnya. Tapi penyelesaian pada hari itu mungkin selesai, tetapi pada masa akan datang mungkin masa sekarang, penyelesaian kepada kaedah psikologi untuk masalah penagih dadah bukanlah sesuatu yang sangat relevan. Sebab tu dalam statement ini mengatakan bahawa dia bukanlah satu yang bersifat muktamad. Atau penyelidikan, faham Yang kedua adalah penyelidikan adalah satu prosedur kerja yang telah dirancang dengan teliti, bermula dari prosedur mengenal pasti secara jujur dan telus penyataan masalah yang wujud dan yang mampu memberi kesan kepada alam dan isi kandungannya. Apa maksudnya?
Dia satu kerja, satu kerja, satu kaedah, satu kerja yang kita buat secara teliti. Bukan ikut suka kita, tetapi dia ada peraturan-peraturan dia. Dia ada prosedur-prosedur dia untuk kita patuhi. Dan prosedur itu kita akan gunakan setelah masalah yang kita kenal pasti itu betul-betul masalah. Bukan kita rasa benda itu sebagai masalah, bahkan masalah itu dikenal dapat dirasai oleh semua orang yang rasa benda itu sebagai bermasalah. Dan telus, maknanya kita kena bebaskan diri kita. Kita kena bersifat natural ketika kita mengenal pasti sesuatu masalah. Kita kena bebaskan diri kita daripada emosi dan rasa bias, rasa tak setuju. Contohnya kita tak setuju dengan peniaga online misalnya. So kita pun bentuk satu tajuk penyelidikan, atau kita bentuk satu kumpulan penyelidikan untuk nak mencari jawapan yang dalam kepala kita memang dah ada jawapan ni, bahawa dia tu salah. So itu tak boleh. Dia mesti masalah itu dirasai oleh kita dan dirasai oleh orang lainnya. So apa beza pula dengan pengajian Islam? So penyelidikan sains sosial, dia ada prosedur dia. Dari sudut prosedur, penyelidikan sains sosial dan penyelidikan pengajian Islam tak ada beza, sama saja. Maknanya orang sains sosial pun boleh lakukan penyelidikan bergenre Islam, orang pengajian Islam pun boleh melakukan penyelidikan bergenre Islam. Tetapi apa yang kita nak ketengahkan melalui subjek ini adalah kaedah khusus penyelidikan pengajian Islam jika kita betul-betul nak menyelesaikan masalah orang Islam dan masalah penyelidikan berkaitan dengan orang Islam ikut tata cara Islam. Bukan kita kata bidang sains sosial itu salah, itu bidang dia, kita terus kacau. Apa yang kita nak cerita adalah, kalau kita nak selesaikan masalah orang Islam, kita guna cara orang Islam. Kita guna apa yang disuruh oleh Quran dan Sunnah. Kita guna apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Kita guna apa yang disarankan oleh ulama-ulama muktabar tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalah orang Islam. Apa dia? Pertama sekali, kalau kita nak selesaikan masalah orang Islam, masalah yang berkaitan dengan orang Islam, masalah yang berkaitan dengan umat Islam, perkara pertama adalah kita kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Sebab itulah dalam penyelidikan pengajian Islam, beza antara kita dengan pendidikan sains sosial adalah titik asas dia. Dari sumber aspek peletakan titik asas, maknanya kita punya asas kepada penyelesaian masalah kita adalah mestilah Quran dan hadis. Maknanya benar dan salah keputusan kita adalah berdasarkan kepada apa yang benar dan salah mengikut Quran dan hadis. Dengan kata lain, asas kepada penyelesaian semua masalah dalam pendidikan pengajian Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Justru apa yang kita dah belajar tadi, semua benda tadi adalah petunjuk-petunjuk di atas memberi panduan bahawa sebarang bentuk perbahasan, penyelidikan atau perselisihan mestilah betul-betul bertujuan memperoleh kebenaran. Tak ada niat lain. Yang kedua, perbahasan, penyelidikan atau sebarang bentuk perselisihan yang tidak bertujuan untuk mendapatkan kebenaran, tak payah buat. Dan kebenaran adalah daripada Allah, kepada Allah, kerana Allah. Penyelidikan, perbahasan atau perselisihan tidak akan menemui jalan penyelesaian selagi mana kita tidak kembalikan hukum itu kepada Allah, pencipta langit, bumi dan segala isi kandungannya. Simpulannya, penyelidikan dalam pengajian Islam bermaksud mempelajari dengan teliti, cermat dan bersungguh-sungguh dalam usaha memahami dan mendalami sesuatu perkara, fakta atau maklumat. Dari sudut tasawur, penyelidikan Islam wajib merujuk, membaca, meneliti, memahami dan menekuni ayat-ayat Allah dalam Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi dengan tujuan mengambil iktibar dan menimbulkan rasa takjub terhadap segala ciptaan Allah dan kejadian-kejadian yang telah berlaku ke atas manusia dan segala makhluk yang ada di alam ini. Okey. Sampai situ tu untuk kuliah kali pertama ni. Baca balik daripada slide 1 sampai slide 13. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh kemukakan melalui
WhatsApp atau Telegram. Okay, terima kasih. Take 5.